Kerajaan memberikan pendidikan percuma PTPTN. Nasib pekebun kecil, getah, sawit, koko, lada dan kenaf dibela kerana mengtiraf usaha mereka, membanting tulang, mencari rezeki, maka ditambah peruntukan ke 120 juta ringgit. Felda, Rizda, Fekra akan terus melindungi lebih 720,000 peneroka pekebun kecil serta keluarga mereka dengan peruntukan hampir 2.4 bilion ringgit. Kepada pesawah, subsidi pertanian tertinggi dalam sejarah disediakan berjumlah 2.62 bilion ringgit. Bermakna setiap pesawah menerima bantuan kira-kira RM4,300 hektar bagi setiap musim. Nelayan, allowance sara hidup nelayan sehingga RM300 sebulan dan insentif hasil tangkapan diberikan dengan peruntukan RM160 juta. Kerajaan tetap mengekalkan diesel bersubsidi RM1.65 seliter khusus untuk nelayan. Kerajaan menanggung bayaran mendapatkan lesen motosikal kelas B2 bagi menyokong belia kurang mampu dalam perkhidmatan penghantaran. Bagi STR, bayaran sega fasa 3 telah dibuat bernilai 6 bilion ringgit. Sukacita diumumkan sempena perayaan Deepavali. Bayaran STR fasa 4 2025 bernilai 2 bilion ringgit akan disalurkan mulai 18 Oktober ini. Kerajaan juga bersetuju menghormati Deepavali untuk meluluskan diskaun tol 50% untuk 2 hari sempena hari perayaan Deepavali. Sukacita diumumkan kerajaan sekali lagi akan memberikan RM100 sara kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas. SCR sara 2026 berjumlah 15 bilion ringgit. Peningkatan ini 15 bilion. Tapi ini hasil penjimatan yang diarah dari penyasaran subsidi seperti diesel dan drone 95. Dia pulang balik kepada rakyat. Tahun depan, 1 bilion ringgit untuk menangani kos sara hidup termasuk 600 juta ringgit bagi meningkatkan program payung rahmah di semua kawasan DUN di seluruh negara. Sukacita saya umumkan, mulai tahun 2026, bagi keluarga miskin iaitu pendapatan isi rumah kurang dari RM2,705, kerajaan memberikan pendidikan percuma PTPTN. Ya. Ini satu permulaan yang berani yang belum difikirkan dulu. Kerajaan juga bersetuju mengecualikan bayaran balik PTPTN kepada semua mahasiswa yang peroleh ijazah sarjana muda kepujian kelas pertama di PTA dari keluarga pendapatan rendah dan menengah. Ini seperti sedia maklum, peruntukan untuk sekolah agama rakyat dulu pernah dibatalkan tapi sekarang disambung. Sekolah agama rakyat dan sekolah tahfiz akan ditambah baik termasuk penggantian peralatan usang di sekolah pondok berdaftar. 720 anak-anak tahfiz akan dibekalkan latihan kemahiran profesional melalui Giat Mara. Kadar allowance tugas atas panggilan etap yang tidak dikaji sejak 2011 dinaikkan sekitar 40%. Dan ini juga rekod kerana kita mula dari 1 Oktober. Maknanya doktor boleh claim dari 1 Oktober, ini jarang-jarang berlaku bila kita putuskan belanjawan, kita beri ruang kepada doktor yang bersusah payah bekerja, yang bertugas. Saya dengan ini mengumumkan bantuan khas keuangan kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk latihan kontrak sebanyak RM500. Ini termasuk pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen, veteran tidak berpencen sebanyak RM250. Bantuan ini akan disalurkan pada awal Mac sempena menjambut Aidilfitri Mubarak. Kerajaan juga bersetuju menyalurkan sumbangan khas RM500 bagi menghargai khidmat
70,000 guru kafar, guru takmir, imam, bilal, tusia, noja dan marbun.